Nama sebenar beliau ialah Mat Hassan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Beliau mendapatkan pendidikan awal di sebuah pondok sekitar Kelantan dan menerima pendidikan agama di Mekah. Beliau juga merupakan seorang petani dan peniaga. Pada tahun 1915, beliau memimpin penentangan besar terhadap British yang mengenakan cukai menindas serta mengetepikan kuasa pembesar tempatan. Penentangan ini dikenali sebagai Perang Pasir Putih. Jadi, apakah perwatakan yang dimiliki oleh watak Tok Janggut? Perwatakan pertama yang dimiliki oleh Tok Janggut ialah seorang yang sanggup berkorban. Tok Janggut menunjukkan sifat pengorbanan yang luar biasa demi keselamatan orang lain. Walaupun cedera parah dan hampir rebah, dia tetap mengambil berat terhadap orang sekelilingnya dengan memberi amaran dan melindungi mereka. Tindakan Panglima ini mencerminkan keberanian dan pengorbanan diri yang boleh dijadikan teladan dan inspirasi kepada orang lain. Berikut merupakan petikan yang diambil dalam novel Perwira pada halaman 32. Perwatakan Tok Janggut yang seterusnya ialah seorang yang berani. Tok Janggut menunjukkan keberanian yang luar biasa apabila tidak gentar berhadapan dengan penjajah. Ketika Sarjan Sulaiman diarahkan oleh Encik Latif untuk menangkapnya akibat tidak membayar cukai tanah, Tok Janggut bertindak mempertahankan diri dan maruahnya dengan terus menikam Sarjan sebagai tanda penentangan terhadap kezaliman Inggeris. Tindakan itu melambangkan semangat perjuangan dan keberanian Tok Janggut dalam mempertahankan maruah bangsa dan tanah air. Beliau berhasrat untuk menentang penjajah yang menjajah di negeri Kelantan ini. Berikut merupakan petikan yang diambil dalam novel Perwira pada halaman 36 hingga 37. Perwatakan yang dimiliki oleh Tok Janggut yang seterusnya ialah seorang yang beriman. Sifat keimanan dan ketabahan yang ditunjukkan oleh Mat Hassan setelah menerima berita kematian ayahnya Munas dan abangnya Mat Tahir. Walaupun berduka cita, dia tetap bersabar, berdoa dan mendekatkan dirinya dengan Allah. Sikapnya yang warak dan berpegang kepada ajaran Islam menyebabkan masyarakat menghormatinya dan memanggilnya Tok Janggut kerana beliau mengikut sunnah Rasul yang menyimpan janggut yang panjang. Berikut merupakan petikan yang diambil dalam novel Perwira pada halaman 51. Perwatakan yang seterusnya ialah seorang yang amanah. Sifat ini dapat digambarkan melalui peristiwa Tok Janggut sebagai pembawa pesanan yang jujur dan berani menyampaikan titah engku besar, iaitu bertemu dengan Mat Saman untuk mendamaikan pergaduhan antara penduduk kampung Kemunting dengan kampung Limbungan. Dengan merenung muka Mat Saman, Tok Janggut cuba memastikan pesanan itu difahami sepenuhnya walaupun Mat Saman kelihatan keliru. Nada Tok Janggut yang berterus terang menekankan tanggungjawabnya sebagai perantara raja. Berikut merupakan petikan yang diambil dalam novel Perwira pada halaman 53. Perwatakan Tok Janggut yang terakhir ialah seorang yang mahir dalam seni pertahankan diri. Dapat digambarkan melalui upacara perlimau yang melibatkan 11 orang pesilat termasuk Mat Hassan, Awang Teling dan Ali. Mat Hassan yang berpengalaman dianggap guru kerana mewarisi ilmu silat daripada ayahnya iaitu Pendekar Munas. Awang dan Ali pula masih muda dan baru belajar, namun
Awang menunjukkan bakat dalam bermain senjata. Ini menonjolkan semangat dan pewarisan ilmu seni silat dalam masyarakat Melayu. Berikut merupakan petikan yang diambil dalam novel Perwira pada halaman 57. Sebagai penutup, penentangan Tok Janggo terhadap penjajahan Inggeris di Pasir Putih Kelantan bukan sahaja mencerminkan keberanian dan semangat juang rakyat tempatan, malah menjadi simbol perjuangan menuntut keadilan dan mempertahankan maruah tanah air. Keberaniannya terus dikenang sebagai inspirasi kepada generasi masa kini untuk menegakkan hak dan kebenaran demi kesejahteraan bangsa.